Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan cara penggunaan OER Common ini. Pertama sekali adalah kita pergi kepada laman sesawan OER ataupun search pada Google, dan apa yang kita dapat lihat pada permukaan home adalah what you looking for ataupun perkara untuk kita search, iaitu saya akan search digital. Dan sebelahnya adalah subjek, iaitu subjek seperti science ke mathematics or something. Saya tulis apply science. Education level saya pilih community college, dan standard adalah saya pilih standard yang biasa. Kemudian saya akan tekan button search untuk dia loading lah untuk cari apa yang kita minta, iaitu digital. Dan ia keluar result, ada 312 result. Dan pada subject area apply science, dan keluar digital yang kita sumber yang kita search itu digital. Keluar contohnya dia provider daripada University of Queensland, author adalah University of Queensland Library. Dan kita tekan pada digital essential yang merupakan top 1 daripada pencarian kita. Okay, dari sini kita lihat ada description ataupun synopsis yang menerangkan tentang buku ataupun sumber ini. Kita boleh lihat OER ni sangat membantu kita dalam mencari sumber maklumat yang mudah tentang sesuatu subjek. Okey, apabila kita masuk, kita boleh lihat browser daripada Queensland tentang library mereka. Dia memberikan sepenuhnya akses kepada kita secara open kepada individu luar, dari luar negara ataupun sebagainya, tentang dia punya library. So kita boleh cari perkara-perkara yang ingin dicari. Contohnya ini adalah modul overview, aim dan objektif untuk University of Queensland ni. Seterusnya kita akan keluar dan cari sumber yang lain berdasarkan apa yang kita carian kita, iaitu digital. Okey, education level saya memilih ni lah, college. Contohnya primary user saya pilih student. So keluarlah ada digital design yang menunjukkan nombor 1 pencarian kita. Kita buka dulu digital design. Apakah yang dimaksudkan digital design, ada tulis di situ. Dan kita klik pada review, open textbook dia. Dan kita see all the review resources. Okay, di sini kita boleh lihat perkara yang terkandung lah dalam textbook ni. Kita boleh explore, kita boleh ambil maklumat yang boleh untuk membantu kita sebagai sumber pembelajaran dan pengajaran. Okay, kita boleh tengok dia berikan platform bagi digital design ni. Okay, lepas tu OER ni juga mempunyai club ataupun website untuk join, orang luar untuk join. Dia orang punya website antaranya adalah group yang pada button atas. Antaranya adalah OER STEAM Science, OER Open Education Global yang kita boleh assign ataupun join. Contohnya saya tekan ni OER Common Starter Kit, kita boleh request to join the group.